Sallallahu ala Muhammad. Ali dengan Minah nikah. Lepas tu cerai. Lepas tu Minah nikah pula dengan Abu. Laku Minah. Kau memang. Bagaimana hubungan anak ni? Lepas tu boleh anak ni dengan Ali. Marah ke tak? Anak apa dia? Anak Abu. Ali nikah dengan Minah cerai. Minah nikah pula dengan Abu. Boleh anak? Anak Abu dengan Ali mana kira? Faham? Faham soalan? Faham jawapan? Okey? Berakhir nikah orang sini. Ni. Sini berapa hantaran sini? Oh, tak pas SPM. Kalau murah aku nak kat seorang. Berapa sini? Kampung Banggu? 5,000? Oh, sambil Terengganu kau. Oh, boleh tahan sini. Hak dak pas lah, hak pas 10. Hak dak pas SPM 8E. Mang? Nampak? 8E boleh, RM5,000. Dah, betul dah. 90 hari itu 1,500. Tahun 2000, 3,000. Betul dah. 2010, 4,000 dah. Ni betul dah. Okey, Ali nikah dengan Minah. Balah apa-apa cerai. Berbuk benda cerai. Cerai habis dah nikah pula dengan Abu. Boleh ke Abu dah lah. Janda Ali. Nikah dengan janda Ali boleh anak. Anak tu dengan Ali kira ke mana? Anak tiri. Anak tiri. Tak kira laki puang. Anak tiri. Faham? Pasal mak budak tu Ali jimak dah. Faham tak? Kita bila kita jimak dah mak dia, anak tiri. Contoh gini, kita ni nikah dengan janda ada anak puang. Faham tak ke? Contoh. Bila kita nikah dengan janda ni orang panggil isteri. Dah nikah dah. Belum nikah janda. Lepas akad nikah isteri. Anak janda dengan kita jadi ke mana? Anak? Salah. Anak isteri. Tak jadi anak tiri. Pasal kita baru nikah. Bila jadi anak tiri? Malang karang. Bila kita jimak janda ni, bini dia, mak dia tu, jimak dia malam. Petang pun boleh jimak. Tapi malang lah, biasa malang lah. Buat ada dah, malang lah. Malang senang kira bang. Malang karang bila mu jimak mak dia, bini kita, baru anak dara tu jadi anak tiri. Faham ke tak? Lagi tak jimak mak, anak isteri. Faham lagi? Jadi Ali ni dulu dia nikah dengan Minah. Jimak dah. Jimak. Jadi jimak dah. Jadi janda cerai, jimak pula dengan orang lain. Dapat anak tiri. Faham tak lagi? Mahram dia. Tak boleh nikah. Anak tiri. Anak laki lain. Sallallahu alaihi wasallam. طلع